Aku rasa konflik di antara badak dengan bapak dia adalah jauh lebih kompleks lah dengan antara badak dengan anak dia lah. Pasal anak dia ni When I say peace, you say out. Peace, peace, peace. Kampung Baru represent. Peace out. Ladies and gentlemen, mempersembahkan our new heavyweight champion dari Kampung Baru Kuala Lumpur. Ini dia. Ni badak, sorry, my bapak, Salihin. Dan dia Dia suka. Sebelum arwah mak Ain meninggal dulu, dia ada ajak Ain. Cakap bapak, bapak. Macam mana tak pandai cakap bapak. Sejamnya, badak sokong ke tak? Cita-cita you nak jadi hip-hop superstar ni. Kau nak rapat ni anak kau usahalah sikit. Kau nak salahkan aku pasal ni kenapa? okey, filem Badak ni dia menceritakan tentang watak badak lah. Dia ada anak dia suka dengan muzik hip hop. Muzik hip hop. So benda tu mengganggu badak sikit lah, pasal badak ni dia pekak, dia OKU pendengaran. So jadi dia macam pelik lah, kenapa kau mesti minat benda yang aku tak boleh nak enjoy kan. Dan benda tu juga ada hubung kait dengan hubungan antara badak dan juga bapak dia, di mana bapak dia juga adalah seorang pemuzik. So sebenarnya dia orang ni memang family pemuzik, cuma bila turn badak tu dia ada kondisi sikit lah, dia OKU pendengaran. So tapi bagi aku rasa lah selepas tengok sedikit cerita ni kan, aku rasa konflik di antara badak dengan bapak dia adalah jauh lebih kompleks lah dengan antara badak dengan anak dia lah. Pasal anak dia ni baik dia baik sangat, dia ikut je cakap badak walaupun dia ada cita-cita dia kan, tapi dia macam jaga hati badak jugalah. Yang tu lah cerita tentang OKU dekat filem Malaysia ni. Rasanya dah ada 2 kali kot dah publish kan. Satu cerita badak ni, satu lagi cerita babah, cerita dengan permasalahan yang sama. Cuma bagi aku babah dengan lebih masalah OKU tu, masalah kekurangan dia tu lebih prevalent lah daripada masalah dalam cerita badak ni. Pasal badak dengan anak dia, masalah dia bukan pasal ada kaitan dengan dia punya tu pendengaran. Masalah antara badak dengan bapak dia ada kaitan. So kalau rasa nak tengok cerita ni, Jo boleh tengok kat wayang lah. Kau pasal senyap, kau pekak ke? Aku baru nak menghayati watak ni. Kau dah buat aku gelak. Aduh.